Assalamualaikum dan Jing Dong Akhir Lahir. Pada hari ini, 12 Januari 2026, Sekolah Menengah Kemasan Profesor Ibrahim telah mengadakan majlis hari pertama kursus sekolah haid serta pendaftaran bagi pelajar tingkatan 1 sesi 2026. Tanpa menghilangkan masa, mari kita sama-sama saksikan. Selamat datang ke SJS dan selamat menjadi warga SJS untuk tahun-tahun yang akan datang. Saya harap anak-anak akan dapat pendidikan yang sempurna selama berada di SJS. Untuk mencapai cita-cita tersebut, yang berusaha Puan Syarifah Junaidah binti Saidi Rahman, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim, yang dihormati Puan Hajah Hanizah binti Ibrahim, penerokan ketakbiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan li'anhu jati mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa lijalali kamali wajhika farahman wal izan wal izan. Sebelum majelis taklimat pendaftaran pelajar tingkatan 1 bagi sesi Yang kedua ada 16, yang ketiga ada 16, 4, 16 dan yang kelima 15. Baik. Saya Tukai. Assalamualaikum. Tujuan saya untuk menanya beberapa soalan. Kenapa Tuan memilih untuk menghantar anak Tuan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim? Assalamualaikum. Saya memilih untuk menghantar anak saya ke sekolah sini. Sebagaimana kita maklum, sekolah ini merupakan sekolah terbaik dalam Johor Bahru dan juga Johor. Dan juga saya ingin menyambung legasi anak saya, mengikuti visi saya bekas sekolah sekolah. Hai, saya Adriana. Nama awak apa? Nama saya Baju Milin. Okey, saya nak tanya awak satu soalan. Apa perasaan awak bila awak dah dapat masuk ke SJS? Waktu pertama kali masuk ada yang rasa gugup, terus berapa lama terus ada rasa best. Okay, terima kasih. Sama. Co-curriculum. Maksudnya apa? Awak datang sekolah tapi awak konting kelas. Faham tak masuk konting kelas?
Dan bagi 2025 kita dapat 90% dengan grade purata sekolah 1.40. Jadi kita berada sama lah. Kalau dulu tahun pertama saya di sini memang saya masukkan dalam bank. Saya rasa memang mudah. Kita buat ni dan kita terus tak menggunakan cash. Okay? Sekian itu sahaja daripada kami. Jangan lupa like, share dan subscribe channel SJS TV. Bye!